Pada tahun 2021, ketika seorang petani dari Belgium sedang nak bersihkan ladang dia menggunakan traktor, dia tiba-tiba dihalang oleh seketul batu di tepi ladangnya. Tanpa berfikir panjang, dia pun mengorek dan mengalihkan batu itu. Tapi apa yang dia tak tahu, batu itu bukanlah batu biasa-biasa. Ini kerana batu itu adalah penanda sempadan antara Belgium dan Perancis yang berusia lebih 200 tahun. Dengan mengalihkan batu itu, dia secara tak sengaja membuatkan negara Belgium menjadi lebih besar sebanyak lebih 7 kaki. That's quite big. Batu itu sebenarnya dah ada sejak perjanjian sempadan Cottridge pada tahun 1819 lagi. Nasib baik bila dilaporkan, kedua-dua negara tak panik dan hanya menyuruh petani itu meletakkan semula batu itu ke tempatnya yang asal. Siapa sangka, kerja ladang pun boleh ubah sempadan negara. Moral dia, jangan pandang rendah pada batu tepi jalan. Saya ingat batu tu biasa-biasa. No. Sekali efek pula sempadan.